Assalamualaikum. Ini mak belanja untuk buat kuih. Besok ada anak tu ada job untuk dessert table gitulah, lebih kurang. Mak pun tak berfaham. Yang ni mak yang buat kuih, tapi sebetulnya mak tak pandai buat kuih. Tak pandai langsung. Ini dah siap dah ni mak. Dah siap kari pap, kuih lapis, dengan kuih koci dengan sering muka. Tu mak buat lah. Tapi yalah, orang kata macam bidan terjun, memang tak pandai buat. Adalah macam gitulah. Ini yang mak buat lah. Sering muka, kuih lapis. Ini semua bahannya dessert anak mak buat lah. Untuk meja apa ya, dia orang buat akikah dengan sepenuh hari raya ni open house. Ini dessert yang anak mak buat. Mak ni tolong buat kuih je. Itulah lingkungan dalam satu meja ni dalam 600, lebih kurang gitulah. Ini dessert dibuat lah. Lepas tu diajak pula, dah sudah tu siap-siap diajak makan. Ini rumah dia kat Parit Islam, sebelah kampung lah. Inilah dia punya penampakan, lebih kurang gitulah. Makan nasi putih. Mak ni boleh makan nasi putih je, lain-lain tak boleh. Ada dia buat akikah kambing, dia makanlah kambing, ayam, biasalah ya. Pula tengah-tengah penatnya orang ajak makan. Je lah. Semalaman tak tidur kau. Yelah, orang kata bidan terjun. Mak yang tak pandai buat ni apa rasanya tak tahu. Gitulah lebih kurang. Hari ni sibuk lah, sampai hari ni lah. Sibuk nguruskan itu satu meja dessert dia. Ya lah dia. Okey lah ya. Kita sambung makan dulu. Assalamualaikum. Apa? Cari rumahnya tak jumpa. Mau cakap tak payah ikut. Kenapa? Makan.